Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ramadan merupakan bulan yang penuh keberkatan, bulan yang mengajar kita erti kesabaran, keikhlasan dan juga kecintaan terhadap Al-Quran. Nama saya Engku Nur Auni dalam liputan khas Mukabang Channel yang akan membawakan anda suasana majlis penutupan Iyah Ramadan dan Khatam Al-Quran 1447 Hijrah yang berlangsung di SMK Mukabang. Untuk mengetahui suasana sebenar yang berlangsung di lokasi, mari kita bersama wartawan lokasi kita, Nur Auni Umairah. Terima kasih Engku Nur Auni. Saya Nur Auni Umairah, wartawan lokasi anda, melaporkan secara langsung dari Dewan Jubli Perak SMK Mukabang, tempat berlangsungnya majlis penutupan Iyah Ramadan dan Khatam Al-Quran 1447 Hijrah yang disertai oleh murid-murid dan warga sekolah. Majlis ini menjadi simbol kejayaan para pelajar yang telah menamatkan bacaan Al-Quran sepanjang program Tadarus Ramadan ini berlangsung. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر. Kini majlis diteruskan dengan majlis Khatam Al-Quran yang menjadi kemuncak kepada program Iyah Ramadan pada tahun ini. Dengan Al-Quran, hiasilah diri kami serta serikanlah hidup kami. ألم يجعل كيدهم في تضليل لا إله إلا الله والله أكبر علم الإنسان ما لم يعلم. Para pelajar dilihat membaca doa khatam dengan penuh khusyuk sebagai tanda kesyukuran kerana berjaya menamatkan bacaan Al-Quran sepanjang program Tadarus Ramadan. Detik ini pastinya menjadi pengalaman yang bermakna kepada para pelajar kerana ia bukan sahaja melambangkan kejayaan dalam membaca Al-Quran, malah mengingatkan kita tentang kepentingan menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Guru-guru pendidikan Islam di sekolah SMK Mukabang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh alam maya sinar keimanan berjauh tetap sinar buana. أتقبلهم الناس تقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى
Program ini bukan sahaja mendekatkan para pelajar dengan Al-Quran, malah membantu membentuk sasiah diri serta memupuk nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Sekian sahaja daripada saya. Kita kembali bersama dengan pengacara Engku Nurauni Damia. Terima kasih Nurauni Umairah atas laporan yang sangat menarik tersebut. Sesungguhnya majlis ini menjadi medan untuk membukukan ukhuwah dan meningkatkan kecintaan terhadap Al-Quran. Sekian, semoga kita berjumpa lagi di dalam lain siaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.